filem Pabrik Gula, filem seram yang tengah hype sangat dekat Indonesia sekarang, finally release dekat Malaysia untuk tayangan awal mulai hari ini 1 April 2025. So filem Pabrik Gula ini mengisahkan tentang sekumpulan pekerja buruh bermusim yang datang ke sebuah kilang gula. Pabrik gula tu maksudnya kilang gula lah. So bila diorang datang kat sana, diorang dah awal-awal lagi diberitahu oleh orang-orang atasan dalam kilang tersebut ada dua waktu, which is waktu kuning, diorang dah kena ada dekat dalam kawasan asrama diorang, dan yang waktu kedua adalah waktu merah di mana mereka dilarang keras untuk keluar daripada kawasan asrama. Dan selepas itu, beberapa orang pekerja diganggu oleh makhluk gaib yang sangat-sangat menyeramkan, dan selepas itu mereka dapat tahu ada orang langgar peraturan. Kalau korang nak tahu peraturan apa yang diorang langgar dan kenapa makhluk-makhluk halus ini menghantui diorang, makhluk apa yang hantui diorang, berjaya tak diorang keluar ke macam mana, tonton sendiri dekat Pawagam. Okay? Untuk satu filem yang sekali lagi diadaptasi daripada thread Simple Man, selain KKN Desa Penari, Badar Rauhi, Sewa Dino dan sekarang ini Pabrik Gula, I think again they did it. MB buat lagi satu cerita yang bagus, especially scene-scene yang melibatkan ada elemen culture macam tarian. Aku tak sure dekat Indonesia panggil apa, tapi kalau kat Malaysia kita boleh panggil macam lebih kurang tarian kuda kepang, ada wayang kulit juga, and then ada beberapa juga lah macam pantang larang yang diorang tunjukkan. Dalam yang version movie untuk Pabrik Gula ni, dia ada scene-scene yang sangat-sangat kelakar, memang pecah perut gila lah. Korang akan gelak. Aku quite surprise sebab rasanya dekat seminit lebih kot aku memang gelak untuk scene tu je. Wavi Zihan sebagai Wati, dia kena rasuk, lepas tu dia punya scene emosi tu bagi aku best gila lah. Aku sebenarnya nak bagi kredit lebih kepada pelakon yang bawa watak sebagai Mbah Jinah. I think kalau dia punya watak tak wujud, cerita ni pun dia macam meh. Tapi sebabkan dia punya watak, aku rasa macam okay, cerita ni best. Walaupun tak ada scene 21 tahun ke atas tu, jangan risau guys, kita masih lagi boleh faham keseluruhan jalan cerita dan masih lagi boleh enjoy. Apa tunggu lagi guys? So kalau hari ni tak tahu nak tengok cerita apa, korang boleh tonton filem Pabrik Gula yang akan berada di Pawagam Malaysia secara rasminya pada 3 April 2025. Tapi untuk sneak peek dah pun ada mulai hari ni 1 April 2025. So, aku personally bagi 9/10 untuk version Pabrik Gula di Malaysia. So, bye!